Yang seterusnya tanda-tanda gangguan mimpi yang tak menyeronokkan. Mimpi dikejar binatang buas, mimpi ditindih, mimpi ada lembaga hitam duk selubung kita, mimpi menyusu budak kecil. Opah-opah ni nyusu budak kecil malam-malam. Semalam opah nyusu mimpi, ustaz. Oh, tak tahulah aku nak dapat anak pula. Dapat anak apa-apa. Dah 78 opah buat tenang. Jadi akak-akak ni mimpi menyusu budak. Dukung tak apa lagi, menyusu tu tak nak. Kalau akak-akak ni mimpi menyusu budak, akak-akak potong mimpi tu. Cut. Jadi pengarah kejap. Ini yang Ustaz Kazim cakap ni, lempar budak tu. Itu adalah gangguan jin yang tersangat-sangat tak elok. Ustaz, macam akak tak adalah mimpi nyusu budak kan? Suami akak mimpi nyusu budak. Astagfirullahalazim. Beratlah mimpi akak ni. Mimpi dipatuk binatang. Sebab orang Melayu faham kalau mimpi dipatuk ular, orang nak Minang tak ada maknanya kak. Orang tua-tua dulu baik. Dia nak cakap tu, dia tak nak bagi unsin. Dia tak nak bagi susah hati. Dia cakap semalam mimpi orang patut dia ular semalam mimpi. Itu orang nak Minang lah tu. Supaya makcik ni tak susah hati. Cuba dia cakap, makcik akan dapat penyakit. Membahaya penyakit tu. Tak kesusah hati makcik tu. Nampak ada orang dulu bejak lah. Makcik tu akan cover balik. Tetapi dia tak adalah patuk sangat kan. Dia macam nak patuk je macam lari. Teringat cerita Alibaba seniman berjalan lapuk pula tuan-tuan. Jatuh tak lembu selepap di muka. Better. Oh, itu tandanya tuanku nak dapat penyakit. Bukan je tepi sikit je nampak. Nampak benar menipu tuan. Baik, jadi kalau ada tanda-tanda itu pada diri kita, apa nak buat? Tu air hujan. Masalahnya Ustaz, makcik tak ada air hujan malam Jumaat, tak turun Ustaz. Malam Sabtu boleh, hari Sabtu asyik hujan je makcik. Tadi Ustaz cakap malam Jumaat. Saya cakap saya paling suka hujan malam Jumaat. Bukan saya cakap mesti malam Jumaat. Sebarang jenis hujan, hari apa pun tak apa. Jadi tuan-tuan ambil air tadi, jadikan sebagai mandi harian. Ambil dia, campur dengan limau, rendam-rendam perah-perah limau, buh dalam air hujan. Mandi, gosok seluruh badan. Lepas mandi gosok, bilah dengan